Alright, customer kali ni bertasik biru rawang. Kejap. Macam pernah aku buat motor ni. Kali ni video agak lewat sikit. Pukul 11 malam baru aku sampai dekat rumah customer ni. Tayar skuter dia pecah. Minta tolong aku. Tolong tukarkan tayar belakang dia. Kalau nak towing apa semua, motor ni dah tak boleh jalan dah. Ya, betul. Berada ni customer aku 10 bulan yang lepas. Di situ aku masih lagi pakai manual. Tapi kali ni aku datang lagi, tayar dia memang bocor sekali lagi. Tayar pun dah habis. Kita pakai mesin pula lah. Apakah berada ni terkejut? Kejap je siap. 10 minit, 15 minit dah settle. Itulah kelebihan kalau pakai mesin macam ni. Kalau sebelum ni aku jual kepada dia tayar daily tayar. Tapi kali ni aku suggestkan dia FDR XR Evo. Murah je tayar ni, 300 lebih. Siap pasang datang kat rumah. Kalau sebelum ni 380, tapi tayar ni aku bagi 370 saja. Okey, macam sama seperti dulu. Lepas siap motor, berada ni belanja aku air dengan buah. Right, jumpa lagi next video. Assalamualaikum.